Siap sarapan di kantin masjid. Ni dia nak ambil gambar ni. Ni Mak Adam ni. Sesi bergambar. Berlatar belakangkan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang siap dia bina tahun 1985, yang terkenal juga sebagai Masjid Biru. Itu jeruk merahnya. Perjalanan menuju ke GM Klang. Tentang GM Klang, the biggest wholesale mall in Malaysia. Ini mabuk awal-awal lagi tu. 10-7 minit ada dah sini. Belum buka-buka lagi. Banyak lagi ni. Kedai-kedai permis-permis masih belum dibuka kerana kita sampai awal tadi. Kita masuk dululah. Tengok. Tapi tak banyak jugalah pilihan. Kopiah pun tak banyak, songkok pun tak banyak. Patut-patutnya macam-macam jenis lah ada. Kalau tudung banyak ni. Sementara menunggu kedai-kedai buka semua ni. Mari duduk sini. boleh 12 minit 3 ria. Lepas ni lajulah berjalan. Mantap. Ini bos dia menayang beg dia. Boleh. Tak ada barang, tak jumpa. Cari kepiah tak jumpa songkok. Tak ada saiz lah. Ada songkok macam-macam. Tak bertepatan dengan hasrat dan kehendak. Jadi kita keluar masa yang dia berikan tu 2 jam. Dah nak habis dah ni. Bah kita ke tu? Ya dah. Situ bah ni. Parking depan tu. Inilah keadaannya. GM Klang buka 10 pagi hingga 10 malam. Menghala ke IKEA. Dapat apa dari di GM? Nampak buat tangan. Tak dengan kesan-kesan kaki. Sampai dah. Tuh. IKEA. Sesi bergambar dulu. Tuh dia. Ni bahagian-bahagian dapur ni, peminat dapur. Mana Pak Zul? Dapat dah? Dapur idaman. Mana 25 tahun jaminan? 25 tahun. Jaminan 25 tahun. Ini sampai ke besok banjir sekali habis lah. Tak ada 25 tahun punya. Muallim Ustazah Aminah dengan guru besar. Mari kita tengok apa yang dah dapat. Tu. Pusing. Kosong lagi tu tu. Tu. Oh. Ini window shopping ini. Window, tak ada window dah. Keadaan di IKEA. Ni baru ni di sini. Baru kat atas tadi pakai kod tak? Patutlah kosong.
Oh, mantap. Okey. Tuh. Bawah 20. Bawah 20. Kalau bawah 2 riyal sedap beli. Sampai Sogo. Sampai di Medan Mara. Pertama kompleks. Masih terus relevan. Sogo. Sejak zaman berzaman. Ini keadaannya. Pertama kompleks. Sogo. Sampai pukul berapa kita di sini nih? Kau sudah pakai apa? Kasut. Kasut. Mantap lah. Mantap. Tu Ustaz Amin beli ke apa? Tu pepaya. Nih. Nih, boleh cari sampai sini nih. Betul tema ada nih. Tema merun. Hah? Tema merun. Tu fikir hang. Okey. Okey. Tak ada tawaran orang kata 70%, 50%. Tengok macam harga tu juga tu. 100 lebih juga. Ni okey. Ni 64. Nampaknya bas masih stabil. Tak banyak barang. Nampak gaya ni. Walaupun tadi ke GM, kemudian ke IKEA dan Sogo. Puak suarnya sepasang kasut je bawa. Kita ada selai baju. Ni tak ada gapa-gapa ni. Adam ni. Bertolak balik 8.30 dari Sogo. InsyaAllah mudah-mudahan perjalanan selamat sampai dengan selamat sejahtera. Amin.